Okey guys, inilah detik yang ditunggu-tunggu. Hari ni bermulalah misi pendakian Gunung Kinabalu. Awal pagi lagi kita orang dah sampai Kinabalu Park. Okey, lepas dah register permit semalam, kita orang dapatlah skip line pagi ni. Pukul 8.30 kita orang dah settle briefing dengan guide dan kita orang boleh start mendaki. Feeling dia memang nervous campur excited. Macam nak masuk exam besar weh. Tapi alang-alang dah sampai, memang layan je lah kan. So kita orang gerak paling awal. Okey, kita orang start daripada timpohan gate tu pukul 8.30. Guide kita orang kali ni ada dua orang, nama dia Bang Arnold dengan Bang Maikin. Okay, dan satu lagi porter Bang Andi. Okay, so trail awal ni memang nampak relax je. Pokok kiri kanan, bunyi burung tu memang boleh dengar lah berkicau-kicau kan. Jadi jangan tertipu. Okay, bila korang start jalan je, korang dah kena jumpa tangga yang memang banyak gila. Bila aku hiking ke sini, barulah aku faham yang diorang kata trek dekat Kinabalu ni memang dah siap cantik dah. Tinggal kita nak pergi and layan je. Sebab trek dia ni memang dah banyak tangga-tangga untuk kita lalu. Dia punya jalan pun tak adalah susah sangat. Sepanjang trek ni ada juga banyak pondok untuk kita berehat. First kali pondok Kandis, pondok Ubah, Lowi and ada banyak lagi. Total lebih kurang ada dalam 7 pondok sebelum nak sampai Panalaban. Kat sinilah tempat kita nak isi air, nak buang air pun boleh, nak makan-makan, rehat kejap, kasih lutut tu relax kan. Sambil-sambil dekat sinilah kita nak jaga pernafasan juga, sebab bila kita makin naik, makin nipis oksigen. Nafas pun boleh jadi tercungap-cungap. So untuk orang yang first time hiking ke sini, korang kena biasakan dengan altitude hiking Gunung Kinabalu. Dari timpohan gate nak sampai ke layang-layang dalam 3 km macam tu. So ambil masa dalam 4 jam ke 3 jam lah. Dekat layang-layang tu lah kita akan makan lunch pack yang disediakan. Lunch pack tadi yang dekat awal-awal tadi, yang dapat roti, dapat banana, okay? Lepas tu dapat telur rebus 2 biji, okay? Dan dapat satu lagi kotak air mineral. So itulah yang kita akan makan bila dah sampai dekat layang-layang. Bila dah siap makan semua dekat checkpoint layang-layang, kita orang teruskan lagi perjalanan menuju ke Panalaban. Dekat jalan ni memang kita akan jumpa banyak gila pokok yang cantik-cantik. Siap ada periuk kera lagi. And daripada sini juga kita akan start lalu kawasan pokok yang renek-renek. Satu lagi pesan guide, sambil-sambil korang jalan tu, korang kena perhatikan heartbeat korang. Kalau dah laju sangat berdegup tu, memang kena ambil masa untuk berehat. Okay, so this time kita dah sampai dekat Pondok Vilos. Dekat Pondok Vilos ni ada satu pot bergambar atas batu yang memang cantik gila and nampak view Gunung Kinabalu kalau tak ditutupi awan. So korang bolehlah ambil peluang nak bergambar dekat sini. Ambil peluang rehat-rehat sekejap sambil restkan lutut kaki yang dah lengoh tu. Daripada Pondok Vilos korang nak berjalan lagi, lepas ni memang akan pacak je sampai atas. Kau boleh tengok trek laluan dia ni, memang nampak menaik je lah kan. So dekat sini bila dah nampak signboard 800 meter tu Panalaban tu, yang inilah korang kena sediakan mental korang elok-elok. Sebabnya memang pendakian 800 meter terakhir ni memang sangat-sangat mencabar mental and physical kita. Tapi aku kagum lah kan, tengok diorang porter ni yang angkat barang pergi ke Panalaban, siap angkat sampai 40 kilo tu guys, bawa barang-barang nak naik sampai ke Panalaban ni. Masalahnya diorang naik 1 hari sekali, dan naik hari ni kena naik lagi esok dia, bawa load yang sama juga berat dia. Memang power gila porter-porter Gunung Kinabalu ni. Kalau korang dah nampak signboard 100 meter tu Panalaban ni, memang sikit je lagi lah, tapi memang korang kena bertahan gila-gila sebab dia akan main mental korang. Dan Alhamdulillah jalan punya jalan, pukul 1.30 kita orang sampai dekat Panalaban. View dekat atas waktu ni memang lawa gila. Alhamdulillah, selalu tengok dekat dalam gambar je kan. Hari ni kita sampai dekat Panalaban. Memang view dia memang tak terkata weh. Korang boleh selfie, korang boleh ambil video, especially kalau waktu tengah cuaca cantik macam ni kan. Memang nice gila untuk bergambar. So dekat Panalaban ni lah kita orang akan berhenti rest. Time ni kita orang pergi ambil bilik yang memang khas untuk kita orang 6 orang. Memang semuanya lengkap, and kalau nak cerita bab makanan dekat Panalaban ni, memang sedap gila, especially dia punya beef stew dia. Okay, waktu untuk dinner start dalam pukul 4 petang, and time ni kita orang dah start beratur untuk ambil makanan lah. Memang sedap gila weh. Lepas dah penat-penat hiking, bantai makan dekat atas ni memang sedap gila. So salah satu benda yang korang kena try bila dah sampai kat Panalaban, makanan-makanan dia ni. Okay, so time ni kita orang dah rehat-rehat, lepak-lepak kan, nak tahu tentang detail aktiviti berikutnya. Sambil-sambil tu ambil lah gambar dekat view luar ni kan. Korang boleh bergambar dekat sini. Korang nampak macam ada platform untuk berdiri ambil gambar ni. Dekat sinilah platform untuk bergambar. Tapi nak katanya memang tak ada rezeki dekat kita orang lah. Okay, sebabnya the time nak submit tu, okay, kita orang memang dah ready pukul 2 pagi, dah bangun untuk siap-siap nak submit. Okay, bila kita orang check dekat luar, hujan renyai-renyai. Okay, dan
Angin pun waktu tu dia dah start bertiup dengan kuat. Pukul 2 pagi kita orang dah standby. Okay, dekat sini pun pukul 2 pagi akan start sarapan lah before naik summit. Dan bila time kita orang tengah sarapan tu dalam pukul 2.30 kita orang dapat announcement daripada guider yang bagi tahu kena tunggu sampai pukul 3.30 pagi dulu untuk dapatkan update terkini daripada checkpoint Sayat-Sayat. Tapi pukul 3.30 pagi pun tak ada rezeki. Kita orang terpaksa turun sebab angin kuat gila dekat checkpoint atas sana. Kecewa, memang kecewa. Kalau korang kaki hiking, kalau korang dapat berita tak dapat naik ke summit tu, memang kecewa gila lah. Aku pun ambil masa 1-2 hari juga nak terima yang kita orang tak dapat naik ke summit tu. Tapi apa-apa pun kita orang percaya dengan guider, percaya dengan apa yang Allah dah tentukan kan. So keselamatan tu lagi penting lah. So kita orang start turun daripada Panalaban pukul 9.30 pagi sampai dekat bawah ni before jam 1 Alhamdulillah. And sebabkan kita orang book dengan Sweetest Century Lounge ni, kita orang makanlah lunch dekat sini. Lepas dah siap-siap lunch, kita orang terus bergerak menuju ke KK lah. Kat KK kita orang bermalam dekat Kelagan Hotel. And malam tu kita orang jalan-jalan lah, tengok makan seafood dia dekat Sabah. Orang kata kalau dah sampai Sabah memang rugi kan kalau tak makan seafood dia. So kita orang sampai dekat satu kedai ni, Kinabalu Seafood, and rezeki jugalah time ni, time tengah makan ni tiba-tiba Farah Fauzana datang, Fafau kan, yang kalau korang tengok dia dapat summit Gunung Kinabalu, kita orang tak dapat summit, tak apalah, okay, next time lah rezeki kita orang. Yang aku nak highlight, okay, makan seafood dekat Sabah ni memang sedap. Kita orang dapat 5 lauk, okay, ikan, udang, sotong, ketam, sayur, RM85 je, Alhamdulillah. And so insyaAllah lah, next time kalau ada rezeki, okay, kita orang akan sampai lagi ke Gunung Kinabalu untuk tawan puncak Kinabalu. Okay, so thank you very much semua. Harapnya video ni membantu korang untuk korang plan trip ke Gunung Kinabalu. Bye-bye.